Bila masuk dalam itu, 30 orang ni kata, kami pun melihat satu orang lelaki, kami tak pernah melihat manusia sebesar itu. Jelas. Satu. Yang kedua, seluruh tubuhnya diikat. Kami tak pernah tengok satu orang yang diikat dengan rantai besi sekuat dan sekejap itu. Kedua-dua tangannya diletakkan di belakang macam ni. Saya tunjuk macam ni. Ni bukan saya pernah tengok Ni hadis. Dua-dua belah begitu, kemudian diikat. Dan kedua-dua kakinya dirapatkan ke sini. Yang ni kedua dirapatkan kemudian diikat. Diikat dengan sekejap-kejapnya, tak boleh bergerak sedikit pun. Lalu berlaku perbualan. Daripada mana apa semua, jawablah. Kemudian yang 30 orang tadi tanya, siapa kamu? Dia tak jawab. Dia kata, macam mana keadaan ladang kurma Baisan? Kamu nak tanya tentang apa? Tentang buahnya. Oh, masih berbuah. Sudah hampir masanya ladang kurma itu tidak berbuah. Dia jawab macam tu je. Hari ni 2023, ladang itu sudah tidak berbuah. Ni cerita ni 1400 tahun yang lepas. Kemudian lelaki ni tanya, macam mana keadaan Tasik Tabariyah, Sea of Galilee? Dia kata, airnya banyak. Sudah hampir masanya airnya akan surut sedikit demi sedikit. Hari ini 2023, Tasik Tabariyah ini, Sea of Galilee ini, boleh Google, boleh tengok YouTube, boleh tengok Tasik itu sekarang, hari ini di Palestin dan di bahagian negara haram. Tasik dia semakin surut, bahkan tiap-tiap tahun surut. Ada jeti yang dibina beberapa tahun yang lepas, hari ini dah tak boleh guna sebab air dia terlalu bawah. Tuan boleh tengoklah, nak tengok cerita panjang Tasik Tabariyah itu yang ditanya oleh lelaki dalam gua tadi, ada dalam YouTube hari ini, boleh tengok keadaan Tasik itu yang semakin surut. Kemudian lelaki itu tanya, bagaimana pula mata air Zuhar? Kata Dr. Ali Jum'ah dan pasukan ulama daripada Mesir, Ain Zuhar itu mungkin laut mati di Jordan. Maka Syekh Ali Jum'ah hafizahullah pergi dengan sekumpulan ulama melawat kawasan tu untuk melihat, kan. Bila jumpa dengan penduduk di kawasan tu, mereka berdiri di atas jalan raya. Mereka cari penduduk asal di situlah untuk tanya keadaan dulu macam mana. Penduduk asal kata, jalan raya ni dulu